harga dia semak Samsung. Oh, dapat 200 tu. Gila lah, 200 lagi tu. Ini ada launching terbaru Samsung S10 FE dan FE Plus, dan diorang ada tunjuk juga beberapa tablet Samsung yang ada sekarang. Kita mulakan dengan tablet Samsung A9 Plus dah. Paling murah daripada Samsung. Okey, untuk spek dia bagi aku biasa sajalah sebab harga dia pun murah kan. Jangan risau, dia ada 5G dan juga SIM card. Bezel tebal, ya, sebab harga dia murah. Design seperti biasalah, Samsung memang minimalis, petak, dan dia ada 4 speaker. 2 dekat bawah dan 2 dekat atas. Kita sambung dekat Samsung Galaxy Tab X6 Lite. Aku suka tablet ni, harganya tak pun mahal dan dia dapat pensel yang warna sama macam tablet dia. Ada sound by AKG. Untuk S6 Lite ni aku tengok bezel dia nipis sikit lah daripada yang A series. Tapi model ni model lama. Ada lagi yang baru yang aku nak tunjuk dekat korang. Yang paling terbaru, Samsung Tab S10 FE dan 10 FE Plus. Yang ditunggu-tunggu hari ni, Galaxy Tab S10 FE. Untuk AI dia ada yang basic saja. Korang boleh nampak dekat dalam skrin sekarang. Samsung DeX masih lagi ada. Bezel agak tebal tapi sedap dipegang. Dah bahagian belakang dia hampir sama macam S10 Plus dan juga S10 Ultra. Untuk spek aku rasa sama saja kedua ni, FE biasa dengan FE Plus. Beza dia bateri dan juga size screen. Korang sini nampak dekat sini. Paling bangsawan Tab S10 series, Tab S10 Plus 5G. Yang ini CP nak pergi premium ke Ultra. Untuk tablet dia ada bermacam-macam AI dekat sini. Semua ni akan membantu kehidupan harian korang. Bot dia pun memang lembut, sedap gila nak picit-picit. Bezel dia makin diterima sebab harga dia pun boleh tahan. Mahal juga sebenarnya. Pengguna Samsung paling suka benda ni, Samsung DeX. Bentuk dia, body dia petak dan pensel dia ni boleh letak dekat sini untuk charging mode. Tablet paling bangsawan Tab S10 Ultra. Korang tengok bezel dia pun memang nipis, skrin pun bapak besar. Tengok bezel dia. Besar babe. Tengok ni tangan aku. Besar tak besar tablet ni? Dah macam laptop dah. Harga bangsawan jangan risau, Galaxy AI memang ada lengkap dekat sini. Pensel dia ni aku suka lah pakai. Rasa lembut je nak tahu. Conteng pun aku rasa seronok sebab skrin dia besar dan pen ini pun memang berfungsi dengan baik. Lepas tu dekat bahagian draw remote ni korang boleh selesaikan masalah matematik. 4x4 tambah 8. Mencabar ni. Jawapannya 24 babe. Bila aku dah pegang, korang tengok besar tak besar. Pensel dia pun kuncup je dekat ujung. Itu sajalah video aku untuk hari ni pasal tablet Samsung. Memang menarik juga S10 FE Plus tu besar babe. Apa pendapat korang? Baik beli tablet Samsung ataupun